Siapa yang usianya sekarang sudah mencecah 30-an, 40-an, 50-an ke atas? Perasan tak kulit dah tak setegang dulu tau. Dah ada garis halus, dah mula nampak kesan-kesan kekenduran. Ya betul, kita memang tak boleh nak elak proses penuaan. Tapi kan best kalau kita tua dengan kulit yang cantik, berseri dan sihat. Sebab itu, dalam siri Racun Drugstore kali ini, saya mau senaraikan 5 produk anti penuaan terbaik yang saya jumpa di drugstore untuk kulit nampak muda lebih lama. Tak perlu lagi berhabis beribu-ribu bulan untuk dapatkan rawatan mahal tu. Cukuplah anda fokus amalkan rutin skincare harian, mingguan yang betul dan berkesan. Yang penting, kena rajin ya. Jom, let's glow together. Hai glowers, percaya tak? Tanda-tanda penuaan sebenarnya boleh mula muncul lebih awal daripada yang kita sangka. Garis halus, kulit kusam, kurang anjal, semuanya boleh jadi lebih ketara kalau kulit tak amalkan rutin penjagaan yang betul. Kurang hydration atau tak dilindungi dengan baik daripada sinaran UV. Tapi jangan risau, hari ini saya akan senaraikan 5 produk anti penuaan terbaik di drugstore. Semuanya terbukti berkesan mengandungi gabungan bahan aktif yang hebat, yang kaya dengan antioksidan untuk merangsang penghasilan kolagen, meningkatkan keanjalan dan mengembalikan keserian wajah anda semua. Jadi kalau anda nak kulit yang nampak sihat, berseri, muda, tak perlu keluarkan belanja besar, jom kita mulakan. Produk pertama dalam senarai top 5 kita hari ini adalah Sun by Me Retinol Intense Advanced Triple Action Eye Cream. Mata adalah antara kawasan terawal yang menunjukkan tanda-tanda penuaan. Sebab itu, ini adalah produk pertama yang anda wajib anda. Krim ini dilengkapi dengan 0.1% retinol dan peptide yang bantu kurangkan garis halus tanpa menyebabkan iritasi. Ada juga niacinamide dan vitamin E untuk cerahkan lingkaran gelap bawah mata. Cara guna pun senang sahaja, hanya perlu sapukan krim di sekitar mata dengan nipis sebelum tidur. Jangan lupa pakai sunscreen pada esok harinya sebab retinol ni memang boleh buat kulit lebih sensitif ya terhadap cahaya matahari. Harga yang anda boleh dapatkan di drugstore adalah sekitar RM45 ke RM50 sahaja untuk 30 ml. Produk seterusnya adalah Skintific Potent Vitamin C Brightening Serum. Serum ini mengandungi ethyl ascorbic acid dan L-ascorbic acid, iaitu vitamin C yang sangat efektif yang mampu mencerahkan kulit, melawan radikal bebas dan merangsang penghasilan kolagen. Diformulasi dengan vitamin E dan ferulic acid yang kaya dengan antioksidan untuk tingkatkan keberkesanan vitamin C itu tadi. Juga ada hyaluronic acid dan ceramide untuk pulihkan kekeringan dan kuatkan skin barrier untuk kulit yang lebih lembap dan anjal. Pada saiz 20 ml, serum ini harganya sekitar 30 ke 35 saja, sangat mesra poket ya. Jika anda mempunyai kulit yang kusam, tona yang tak sekata, masalah jeragat, ini adalah serum yang bagus untuk anda cuba. Produk anti penuaan ketiga hari ini adalah Cosrx The 6 Peptide Skin Booster Serum. Serum ini mengandungi 6 jenis peptide yang bantu kuatkan skin barrier dan tingkatkan keanjalan kulit, menjadikannya lebih tahan terhadap tanda-tanda penuaan. Kulit yang kering nampak lebih mudah untuk nampak tua sebenarnya ya. Sebab itu serum ini diperkayakan juga dengan hyaluronic acid, ada juga panthenol yang mampu memberikan kelembapan mendalam, bantu kulit tu kekal lembap, lembut dan anjal. Jika anda nak gunakan, guna lepas cuci muka dan sebelum pakai pelembap ya. Teksturnya ringan sangat, mudah meresap serta mudah untuk kita layerkan, lapisi dengan produk yang lain. Harga serum ini adalah sekitar RM50 ke RM60 untuk 150 ml. Bagi saya sangat berpatutan untuk semua manfaat yang anda boleh dapatkan daripada produk ini. Produk seterusnya adalah Clinéal Caviar Gold Cream. Saya rasa tak ramai orang cerita tentang produk ini di media sosial. Tapi setelah saya meneliti bahannya, tak salah lagi. Produk ini memang layak dapat top 5 dalam senarai produk anti-aging hari ini. Gabungan caviar extract dan 24 karat nano gold di dalamnya bantu tingkatkan keanjalan kulit, berikan kesan tegang yang ketara ya. Ditambah dengan phyto gold extract untuk mempercepatkan proses pembaharuan sel kulit untuk tona yang lebih cerah sekata. Bukan itu sahaja, ada teknologi
teknologi 3 times Omega Leaf Complex. Dalam produk ini dapat membaiki tekstur kulit serta sokong proses pemulihan semula jadi kulit. Formula pelembap ini jenis krim yang mampu bantu berikan kelembapan optimum supaya permukaan kulit lebih licin dan lembut. Ya, anda boleh dapatkan produk ini di Watsons dengan harga sekitar 80 ke 85 ringgit untuk 40 ml. Dekat Guardian pun ada juga. Kalau ada sale tu harganya boleh jadi lebih rendah tau. Dapatkan. Produk kelima dalam senarai top 5 produk anti penuaan hari ini adalah Sunplay Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF 50+. Langkah paling penting dalam mana-mana rutin anti penuaan sememangnya pakai sunscreen. Sunscreen daripada Sunplay Skin Aqua ini bukan saja melindungi kulit tapi juga ada kesan tone up untuk tona kulit yang lebih cerah dan sekata. Kadar SPF 50+ PA++++. Sunscreen ini terbukti mampu beri perlindungan UV yang sangat baik ya. Jadi kulit anda tak mudah kena sunburn. Juga ada vitamin C, pearl powder, hyaluronic acid untuk kekalkan kelembapan dan juga buat kulit tu tak nampak kusam. Tekstur ringan, tak meninggalkan kesan white cast sama sekali ya. Pastikan anda guna 2 jari penuh sunscreen ya pada rutin siang walaupun anda berada dalam rumah ya, kena pakai juga. Dan jangan lupa untuk reapply setiap 3 ke 4 jam ya. Kalau nak cepat sikit 2 ke 3 jam pun boleh juga. Pada saiz 80 gram, harga sunscreen ini cuma sekitar 45 ke 55 ringgit sahaja. Itulah tadi 5 produk anti penuaan terbaik yang anda boleh dapatkan di drugstore. Jadi kalau anda nak kulit yang awet muda, anjal, berseri, sihat, jangan malas ya, jangan skip pakai produk anti aging ya. Gabungkan serum, pelembap, sunscreen untuk hasil yang lebih berkesan. Sekarang saya nak tahu pendapat anda, ada tak di antara 5 produk yang saya kongsikan tadi yang mana satu yang paling menarik perhatian ataupun mungkin sudah anda pakai ya. Alright, itu saja untuk kali ini. See you next time. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.